Jin dengan adik. Jadi cakap. Jin. Jin. Kalah. Nak bunyi kalah. Iyalah. Dah stop ulang balik je. Dia stop ulang balik. Dia sekejap je. Kita ulang balik. Dia lagi mana dia? Pasok pun dia ni. Cakap ni, dia lagi mana? Di mana ni? Pasok ni. Tahu. Dia berusaha macam ada busa lah tu ni. Bukan busa hati ni. Bukan busa hati mampu sebenarnya. Tak dalam tu. Ini mesti tak jadi mesti. Malam tadi pun nak minta tu. Makan tu. Sakit semua tu badan ni. Yelah. Kau kan selalu makan macam-macam. Itu belum kat Melaka lagi tu. Lagi makan macam-macam. Kan dia nak pergi tepi laut. Mestilah makan macam-macam. Tepi laut tu kan ada macam-macam. Bukan balak dengan Tanjung Kering, tak silap aku. Yang dulu aku pernah pergi tu. Tahu pasal apa dia tak tolak game. Kalau dia tolak game dia jadi kaya. Dulu tak ada game tau. Dulu zaman mak tak ada game. Maksudnya semua jadi kaya tau. Semua Selangor kaya, Malaysia kaya. Sekarang Malaysia tu miskin pasal apa? Pasal game. Game semua masuk. Aku rasa nak kena sekat. Kau boleh penyelamatkan ni. Menyelamatkan orang. Kau ni boleh selamatkan dunia lah. Betul. Penyelamat dunia lah. Mesti aku kena beritahu dia sebenar. Lepas beli PS Vita bagi tahu pakai ROM sebenar. Tak semakin lama semakin miskin nanti.
Yang sabar, yang Sarawak semakin lama semakin kaya. Semakin pasal tengok dapur pun kurang, tak ada orang isi. Semuanya miskin pasal apa? Semuanya beli game. Beli game online. Lepas tu beli game mana pula tu? GTA lah. Lepas tu tak ada masa nak ni, nak temu. Malam aku tengok ada RM1, ada RM10, itu je. 50 aku tak nampak, 50. Dekat dalam tu bila suruh bila nak raya, berpusu boleh pelita. Sanggup, kalau mahal sanggup boleh pelita. Kecewa lah dengan orang kita ni. Pasang 100 pelita, bapak banyak gila. Itulah penting. Itu kita punya kelemahan tu. Bila suruh tabung, RM1 aja yang gua tau. RM20 aja yang menabung. Alah, tak menepati sasaran. Tak sampai pun 100. Kita nak amal kemiskinan ni. Ni lah abang ni. Cakap lah kemiskinan. Tahun depan kau jatuh miskin terus. Dia lah, banyak dah masuk. Kita kan macam tu. Kalau beli game, lagi-lagi kalau budak kalau budak lagi lah beli game. Kalau tu mak yang paling bahaya sekali GTA penyamehan paling bahaya. Game tu lah mengajar kita jadi penyangap, penjenayah tau. Mehan pun dia jadi penjenayah tau. Mehan yang katun. Kalau bayangkan, kalau digabung, jadi pembunuh. Kadang yang happy tu kan, yang katun berdarah tu kan, dia ambil dengan cerita lagi satu tu. Dari belakang. Kau bila ni? Kau bila je? Kau bila ni?
jam ke? Cepat-cepat. Oh. 4 jam lah. Ada masuk dari belakang. 8 jam lah. Boleh je ke kat tamu? Tamu je. 8.30 lah budak.